Untuk makluman yang berhormat Belantik dan seluruh ahli-ahli yang berhormat, soalan berkaitan dengan skim bantuan pendidikan atau beasiswa untuk anak-anak keluarga miskin di luar bandar yang telah pun diajukan oleh Yang Berhormat Belantik. Secara khusus kerajaan negeri tidak meletakkan sama ada miskin tu luar bandar ataupun di bandar. Kita beri fokus khususnya bantuan itu kepada mereka yang layak untuk menerima bantuan, sama ada duduk di bandar ataupun di luar bandar. Dan di peringkat kerajaan negeri melalui Seksyen Pembiayaan Pendidikan Negeri Kedah SPPNK yang telah pun berfungsi untuk memberikan beasiswa khususnya kepada pelajar di sekolah menengah, termasuklah sekolah menengah kerajaan dan juga sekolah menengah yang berdaftar di bawah Jabatan Hal-Ehwal Agama Islam Negeri Kedah. Setiap tahun lebih daripada 400 orang pelajar miskin yang terpilih di sekolah-sekolah ini telah pun diberikan beasiswa bulanan dan disalurkan secara setahun sekali, iaitu ada yang RM60 dan ada yang RM90 secara bulanan. Itu yang telah pun disediakan di peringkat kerajaan. Dan juga untuk bantuan awal kemasukan ke IPT, yang kita sebut sebagai air bakit, juga diberikan kepada mereka yang di peringkat CJ, di peringkat diploma dan juga ijazah, khususnya kepada anak-anak Kedah yang setahun kerajaan membelanjakan lebih daripada 1 juta. Kalau 2023 RM977,400, 2024 1.6 juta dan 2025 1.28 juta. Itu yang kerajaan disediakan untuk air bakit. Dan juga satu lagi yang juga disediakan oleh SPPNK, pinjaman pendidikan di peringkat diploma dan juga ijazah. Kita sediakan lebih kurang peruntukan 1.5 juta setahun untuk bantuan ini secara tahunan. Jadi dan bagi pinjaman ini ada yang boleh lupus. Kalau pelajar itu mendapat cemerlang lupus 100%, dan ada yang 50% dilupuskan dan ada yang 25%, bergantung kepada keputusan akhir pelajar tersebut.